Dia lah. Saya nak post konten kejap lagi 10 10 minit saya post konten. Aduh, ni angkat. Belum. I'm watching from Brazil. Nanti Fair angkat kamera kan dah. Sekejap lagi dah angkat kamera. Okay. Sekejap lagi sikit. Yang tambah tak lah. Saya tambah kurus. Saya demam 5 hari. Ni tak baik lagi demam batuk-batuk. Tapi ada hari Tak sabar konten ke episode. Hari ni je 2-10 minit. Tapi konten hari ni konten ni je. Just vlogging je. Korang boleh tengok. Layan. Dia semua ada. Senang gagap, tembak, mangguk. Tu, bila konten partnership saya tak tahu. Jangan lupa makan tau. Ya, sekejap lagi saya sekejap lagi saya makan. Memang gagap. Malam ni ada konten Alifan ke? Saya tak tahu pasti. Jangan bang. Tapi saya akan post pukul 2.10 minit kejap lagi HB apa? Tapi kalau abang nak nanti saya Siapa? yang tu. Tapi tak ada gagap tapi senang hati. Nak suruh dengan Mim SB. Oh dia nak gagap. Allah, gagap. Nanti saya tanya yang saya nak beli batu kalau ada. Sebab itu saya ambil pun dah bibi Tak bagi hadiah ke? Sedap. Boleh okey lah View saya 100k saya bagi hadiah. Sedap. Kata reveal office. Konten reveal office saya risau. Nanti saya tanya Dr. Sumban. Dr. Sumban kan? Kan dah jadi Nasfatin ke? Tahu. Jadi sudah terima kasih. Saya akan post pukul 2.10 minit 2.10 minit. Sebab ni saya lagi nak shoot Alifan lagi. Semoga selalu tak kereta baru Amri. Saya tak tengok lagi. Semoga cepat sembuh. Terima kasih. Tengok ada nanti saya tanya dulu mereka budak. Osman je saya. Ada premier ke? Saya tak buat premier. Rancak Noah borak. Saya tak tahu. Kata tak belum lagi. Kau tak apa kejap lagi nak tak pasti. Kita orang doakan dia cepat sihat. Terima kasih. Best love kandang dengan Raya semalam. Kan ni kau memang janji dengan kami no? Kau janji dengan kami no? Jadi kami. Alhamdulillah tak experience. Buat Kau gila. Cerita apa semesti esok. Ya, pukul 12 malam ni. Aku cakap aku cakap kau nak kahwin ni ambil gila kan. Nampak macam tengok dia buat macam kau tak ada orang nak kau. Oh, apa pun dia beli kan gila. Ya, gila. Kata saya. Kita sembahyang ni. Kita pun baru kahwin masalah dia. Yelah bagilah kan ketua kahwin lu. Ketua kahwin. Apa kau panggil apa? Sifu. Sifu kahwin lu. Lepas Sifu kahwin, baru kita follow belakang. Macam mana? Orang tak kan? Dia nak kahwin lagi. Kahwin sekali kan jimat. Yang kau nak kahwin sekali. Apa malam tahun duduk sekali? Macam mana? Kalau contoh kau kahwin kau nak hadiah apa Noah? Hadiah. Aku bagi seat kereta boleh? Weh, ayah. Kau untuk bini kau. Apa cerita? Atau kau beli okey. Apa plan kau ni? Plan kau tak babi kau. Kau beli kereta nanti beli untuk bini aku. Seat kereta aku beli untuk bini kau. Seat kereta. Ada sebelah ke? Di Karo ah. Itu pulang lah. Janganlah seat kereta. Tapi masalah sebelah ke bapak buruk. Okey dah tu. Apa yang susah nak tengok kereta Amri. Saya pun tak tengok kereta Amri kat mana. Tanda kita. Sabarlah, konten belum keluar. Konten jam aku post Macam mana ada orang tahu kau ada kereta? Yelah kau baru buat reveal konten kan? Review kan? Tanya Kita lah. BM. Tanya Amri. Wih, BM. Gempak ni. Follow Sifu kan. Follow Sifu. Sifu pun jual BM kau ambil BM. Sifu pakai Myvi sekarang. Mana-mana Myvi je. Tak main kalau macam cuaca panas motor. Kau pula keluar BM apa cerita ni? Tahu tak Pim? Tahu tak Topsy keluar BM. Noah LA punya. Noah Tuhan punya apa? Nak cakap apa? Nak melawan? Nak juga LA punya. Noah Tuhan punya, Allah punya.
Cakap apa? Nak marah? Apa yang duk hashtag tu? Allah yang punya. Borak lagi, hashtag lagi. Hashtag lagi. Hashtag apa? Itu jawapan poyo. Poyo. Kan dia sama punya. Ada lah. Kau diam lah, koyak tu. Wagangnya Feng Noir. Apa cerita ni? Itu fan kau tu. Kan dia Rina punya. Feng Noir eleh ni. Rina lo punya. Noir Allah punya. Apa? Baru kena Noir Allah punya. Jadi tak kahwin 4 kan dah jadi. Kau kahwin 4 kau plan nak? Maksudnya kau akan buat besar-besaran ke macam mana buat maksiat besar-besaran? Kau macam mana? Kan kahwin anjing. Kau akan buat maksudnya besar-besaran ni. Maksudnya akan tamu. Ya, aku buat kahwin sekaligus. 4 tu satu kahwin. Apa? Mata sipu. Kenapa? Ini baru betul sipu ni. Kau baru ni. Kau baru lagi ni. Kau budak ni. Kau tutup pintu. Tak, nak shoot dah. Kau nak shoot dah? Ni. Kan dia nak buat pelaan ni 4 sekali kahwin. Ya, siapa kahwin? Kan dia lah, dia nak buat 4 sekali. Sekarang dah ada 2, lagi 2, tak tahu calon. Kau ada calon? Bukanlah, maksud calon untuk kan dia lah, bukan kau nak. Tak masalah kau buka pintu ni. Dia nak shoot, buka lah. Tak shoot lagi kan. Aku tengah live ni dengan promote konten. Kalau tali kau pintu kat seluar. Ini tengok tolong ni. Bosong tolong ni. Janganlah. Bosong. Kelibit eh? Kelibit. Muka lebih weh. Dah besar weh. Jangan pilih konten. 2-10 minit lagi. 2-10 minit saya post. 2-10 minit saya post. Rina. Bodoh lah, lupa Rina ni. Rina gelap muncul katil. Faham? Kuat betul. Gotong bracer warna apa? Warna pink. Apa dia nak makan ni? Konten apa kenal? Saya tak tahu. Saya bukan Alifan. Kan ada konten baru kan? Ini ada ni. Ini adalah hari start saya buat konten. Sampai setiap hari konten ada. Okay? Setiap hari saya akan buat konten. InsyaAllah. Anda ada konten tu lah. Hey, kau tunggu lah. Buat outfit aku dah settle. Memang aku akan buat konten lah. Lepas ni kau tak boleh bagi ayat macam ni kau. Aku bagi ayat tu kat kau balik semula. Aku ada konten lah, orang nak mimpi. Cuma aku kena cari momentum view semula. Sebab view akan jatuh sekejap lagi. Bukan view jatuh, view macam slow lah sikit. Slow, betul. Sebab aku lama tak post tapi aku tak pelik pun. Tapi konten ni konten vlogging je. Aku just nak YouTube ni. Lama siapkan dia tak post konten. Berapa bulan dah tak? 2 bulan dah gila. 2 bulan last Penang kan? Last Penang kan? Last Penang kan? Betul? Uish, 2 bulan saya sebelum lebih. Aku lama tak post. Lepas tu ni aku saja ambil momentumnya. Tapi view aku tak fikir pun sekarang. Aku just main lu, let lu, naik slow. Ya, Ofi dah KL semua kan? Outfit dah settle, apa dah settle, Alhamdulillah. Itu kita nak start. Mengapa? Belum. Aku ni ke sepak kau leh. Kau ni, kau fikir kau besar-besar gitu tak boleh kami pukul kau ah? Ha? Tak dengar pun. Ni. Benda kau ni. Sama. Aku? Pasti kau boleh tukar nama kau tak? Faiz Syami. Kalau kau bezakan kau dengan Faiz Syami. Bezakan dengan kan dia kan? Baik aku buat Misal ni tengok janggut ni. Tapi jangan panjang. Gila. Limited edition tu. Semua susah ni pun. Okey ke aku ni? Okey kalau sebelum Misal ni janggut macam ni. Dia tengah susun lah. Rina. Okay, lagi seminit lagi. Saya nak beritahu kau yang saya nak post konten dah. Konten biasa-biasa je, konten vlogging je. Just fun-fun bersama kawan-kawan, seronok-seronok. And then hari esok kita akan start post lagi. Lusa akan post, setiap hari akan post. Dan saya dah tak sabar untuk Syami commit dengan konten saya. 2.5 tak 2-10 minit kita awal kan. Sebab sekejap lagi takut saya shoot lama sangat lagi.
Saya dah nak, ini dah semua dah start bagi komitmen lah. Ambil je kena start bagi komitmen. Nanti aku dah bagi komitmen. Semenjak aku tiada di engagement komen kau, kau macam kurang sudah kasih masuk aku dalam tu. Bukan, aku rasa macam sebesar nak ambil kau. Sebab kau dah start naik Kau dah start stay. Aku ambil kau side kau apa? Bawah kan? Betul. Bila kau dah naik, aku tak ambil dah. First time orang yang nak masuk konten tanya ada rate ke tak? Minta rate. Aku bukan tak dulu tengok kat bawah. Aku bawa kau masuk tau. Tapi bila kau dah kat atas, aku jadi segan nak ambil kau. Takkanlah sebab main TV view sangat. Jom. Takkan shock lah. Saya post konten. Kau pergi tengok konten saya sekarang. Bye. Assalamualaikum. Pergi kat YT saya nak mendapat 100k pun. Alhamdulillah. Amin.